Ya, microsleep boleh membunuh. Saya 41 tahun pernah mengalami keadaan ini. So hari ini training untuk sleeping ni membantu saya untuk lebih tahu dan mendapat pelbagai informasi berkaitan dengan tidur yang sempurna dan tidur yang berkualiti untuk mengelakkan daripada sebarang kejadian yang tidak diingini. Dalam kursus ini, kita boleh dapat banyak faedah. Yang first time saya dapat testing SafeWave ini paling bagus untuk kita. Kita boleh join together dengan Dr. Lewis by this course. Pada time tu saya balik kerja dalam pukul 1, naik motor dekat SSC 15 tak silap saya. Saya rasa macam saya tertidur dalam 1 hingga 2 saat macam tu. Saya rasa mengantuk, saya tertidur. Nasib baiklah ada trailer horn saya banyak kali. Banyak kali saya rasa sedar. Saya berhenti motor kejap, saya basuh muka, and then saya teruskan perjalanan saya balik ke rumah. Saya basuh muka lagi, saya tidur terus lah. Itulah pengalaman microsleep saya first yang saya tak akan lupa lah. Sejak tu saya cuba tidur dengan cukup-cukupnya lah. Kalau saya rasa ngantuk, saya basuh muka, saya teruskan perjalanan. Itulah pengalaman saya microsleep. Dengan memberi kesedaran bahawa pentingnya tidur tu untuk semua orang lah. Sebab saya sendiri pun ada masalah tidur. Macam selepas makan selalu rasa mengantuk. Lagi-lagi waktu kerja. Lepas tu saya rasa dengan kursus yang diadakan oleh Dr. Lewis ni dapat membantu menyedarkan ramai pihak bahawa pentingnya tidur tu untuk semua orang.